korang bayangkan ada satu entiti kuno yang dari tengah laut. Dia tak cari orang yang kuat, tapi dia cari manusia yang jiwanya tengah rapuh, penuh rasa benci, dendam dan cemburu. Bila dia dah merasuk, korang takkan sedar yang tangan korang tengah pegang pisau, dan benda pertama yang korang akan buat adalah ikam mata korang. Kalau korang rasa drama macam Sweet Home, All of Us Are Dead atau Hellbound cukup ngeri, korang silap. Satu masterpiece yang keluar pada tahun 2018 dekat saluran OCN yang bagi aku kekal sebagai K-drama geram atau thriller paling keras dan traumatik pernah dihasilkan. Drama tu adalah The Guest. Cerita ni bermula di sebuah perkampungan nelayan yang kecil. Ada satu legenda penunggu laut yang dinamakan sebagai Eldor. Dia ni bukan hantu biasa yang kacau orang bawah jambatan. Dia adalah Raja Iblis yang boleh mengawal roh jahat yang lain masuk manusia dan buat pembunuhan kejam. Apa yang membuatkan The Guest ni genius adalah cara penulisan watak dia. Cerita ni pertemukan 3 individu yang hidup mereka hancur dalam masa satu disebabkan oleh iblis Pak Eldor ni masa mereka kecil. Pertama, kita ada Yun Hwa Pyong. Dia ni lahir dalam keluarga shaman atau bomoh tradisional Korea. Hwa Pyong ada kebolehan psikik di mana dia boleh nampak yang iblis tu nampak sepembunuhan tengah berlaku. Sekarang dia menyamar jadi pemandu teksi semata-mata nak jejak musuh ketat dia ni. Kedua, Pa Yun atau Father Matthew. Watak ni paling digilai ramai sebab dia seorang padri muda sangat dingin, skeptikal, tapi dia pakar dalam Christian exorcism atau ritual halau syaitan. Abang kandung dia dulu kena rasuk dengan Pak Eldor dan bunuh seluruh keluarga mereka. Dan ketiga, Kang Gil Yong, seorang detektif polis wanita keras kepala dan strictly tak percaya benda-benda mistik. Dia percaya semua kes pembunuhan adalah kerja manusia psycho. Baiklah, dia jumpa kes yang tak boleh diterima di akal. 3 orang yang berbeza latar belakang ni, seorang bomoh, seorang padri dan seorang polis, terpaksa ketepikan ego masing-masing dan bekerjasama demi satu misi: hancurkan Pak Eldor. Kenapa korang wajib luangkan masa untuk tengok drama 16 episod ni? Ini 3 sebab utama bagi aku. 1. Gabungan budaya shamanism dan exorcism. Tapi biasa kalau kita tengok cerita Hollywood, padri je yang halau hantu pakai salib. Tapi dalam The Guest, dia gabungkan ritual tradisi Korea yang main drum, menari, jampi mentera, paku pokok dengan ritual gereja Katolik yang baca kitab suci. Percampuran 2 elemen budaya ni buatkan vibe seram. Dia rasa sangat unik dan dekat dengan budaya asli. Yang kedua, lakonan mangsa rasuk yang top tier. Korang, lakonan pembantu yang kena rasuk dalam cerita ni memang layak menang anugerah. Bunyi tulang patah, suara bertukar jadi garau, cara mata mereka terbeliak dan senyum sinis malam-malam. Sumpah boleh buat korang remang. Mereka tak pakai CGI melampau tau. Banyak bergantung pada ekspresi muka dan pergerakan badan yang disturbing. Yang ketiga, permainan psikologi. Apa? Ini part paling. Sepanjang 16 episod, korang tak akan senang duduk sebab korang akan dibawa main games. Pak Eldor ni licik. Dia boleh melompat
dari satu badan ke satu badan. Korang akan mula syak semua kawan baik dorang, ahli politik, polis atasan, padri senior, malah watak utama sendiri. Dan plot twist, bila korang tahu siapa host sebenar, dia kat hujung cerita. Mind blown dan sedih gila. Kesimpulannya, kalau korang dah bosan dengan romantic comedy atau korang rasa K-drama sekarang banyak yang standard sangat, tolonglah pergi cari The Guest. Siri ni memang underrated bagi sesetengah orang. Tapi bagi peminat tega genre horror thriller, ini adalah sebuah masterpiece. Tapi nasihat aku jangan tengok Siri ni seorang-seorang dalam gelap. Dan pastikan pintu rumah korang berkunci rapat. Sebab kita tak tahu, entah-entah tetamu tu dah ada kat belakang korang. How tingkap. Korang yang dah pernah tengok, cuba komen kat bawah episod mana atau kes yang mana yang paling buat korang tak boleh tidur malam. Dan bagi yang belum tengok, selamat menonton. Jangan lupa untuk klik butang like, share video ni dekat kawan-kawan korang yang penakut tapi acak-acak berani. Dan subscribe ke channel ni, Aisyah Hassan, untuk lebih banyak siri review yang gempak. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye korang.